Assalamualaikum. So ni depan untuk RHP Reflex. So masuk dekat sini, lepas tu pergi dekat ujung sini, pergi dekat setting. Okay. Kemudian masuk nombor pin lah. Okay, bila dah masuk nombor pin, dia akan keluar macam ni. So first kena register outlet dulu. Register outlet ni. Okay, contohnya tambah sini lah. Kita tambah sini. Okay, nama outlet. Lepas tu collection account. Lepas tu credit card ni buang. Credit card buang, tekan add. Okay, tekan add. Lepas tu kita back. Kemudian kita akan pergi, dia bila dah add tu dia akan keluar kat sini lah satu. Kemudian nanti bila dah okey, kita kena pergi dekat cashier pula. Cashier juga sama, kita kena tambahkan sini satu. Okey, tulislah nama cashier ni mesin ke apa ke. Lepas tu ID dia, kita boleh create apa-apa ID untuk mesin tu. Contohnya mesin sabun Kuala Lipis. So kat sini pun boleh lah tulis mesin sabun Kuala Lipis ke, ataupun yang simple-simple je ke untuk nak register. Lepas tu masuk kat sini. Ok, outlet ni kita pilih lah outlet yang kita dah register tadi. Lepas tu kita add. Kalau ok, dia akan keluar lah dekat sini. Ok, and then kemudian itu satu. Ok, kemudian kalau dah ok, dah ada sini, dah naik sini. So maksudnya dah siap lah, dah siap complete setup. So nanti bila dah okey, tekan gambar rumah dekat tepi ni, dia ada satu ni. Okey, dia akan ada detail macam ni lah. Detail macam ni. Sebab saya nak ID ni. Screenshot WhatsApp dekat saya. Okey, sama juga dengan outlet. Kita pergi dekat sini, edit, dekat edit ni. Yang ni screenshot WhatsApp kat saya. So pastikan ada credit card ni kita buang. Lepas tu ya, sama juga dengan cashier. Okay, cashier pun sama. Bagi detail, kemudian WhatsApp dekat saya. So maksudnya saya nak 3 detail ni dulu. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat WhatsApp lah.